أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama kali kesyukuran itu kita rafaklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam itu kita anjurkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa anjuran yang baik bagi kita untuk membimbing dan juga untuk membetulkan jalan-jalan yang kita belok di dalam kehidupan kita ni, untuk kita melangkah menuju hari ke hari hingga sampai kepada hari kematian, hingga sampai kepada hari kebangkitan dan hingga sampai kepada hari penghitungan itu dengan baik dan kita selamat. Pengajaran yang besar yang mana Nabi Muhammad ingin memberi kepada kita ialah apa yang dia tanggung daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kalamullah, kata Allah Ta'ala, iaitu Al-Quranul Karim, yang menyampai kepada kita untuk sama-sama kita mempelajari betul-betul. Bukanlah sekadar Al-Quran itu untuk sekadar kita tertil di dalam baca saja, untuk tarannum di dalam berdengung, dalam baca sedap tak sedap saja. Bahkan Quran yang besar sekalinya bagi kita, dia adalah sebagai peta kehidupan kita, nak beri kita ni selamat di dunia dan juga akhirat, membawa kita selamat dunia dan akhirat, mensejahterakan kita dunia dan akhirat, dan memimpin kita ni untuk kita najah dunia dan juga akhirat. Walau bagaimanapun, sebagaimana kita belajar dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sering bercerita kata manusia yang diciptakan daripada tanah ni, kebanyakannya ialah mereka itu sumak telinga mereka. Sumak di uzun, di telinga mereka tu waqra, dia panggil satu waqar. Waqra adalah satu penyumat. Dia tak mahu nak dengar daripada Quran. Bukan tak arti kata tak mahu dengar sini, bukan tak mahu dengar orang baca Quran, iaitu tak mahu dengar apa maksud-maksud hatare Quran untuk video tu beramal mengikut apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Jadi orang mereka-mereka ni adalah kebanyakannya tak suka nak dengar ayat Al-Quran dan tak suka nak memerhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala, dan tak ada berasa jeliga rasa dengan apa pelajaran yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita melalui Al-Quran. Habis itu Allah Ta'ala kata mereka ni, puak ni adalah, bagi dia adalah dia bawa dua penyumat, yang sumak telinga kiri dan sumak telinga kanan. Jadi bandingnya bagi mereka daripada bagi dah hatu susunnya belajar dalam Quran, baik dia gido hatu susun not, susul belagu, mengapa belagu, mengapa lebah dikir,
Tu orang panggil orang waqara, orang tutup telinga tak mau dengar Quran. Jadi orang balas ning lah yang Allah Taala laknat kehidupan di dunia penuh dengan laknat Allah Taala. Hidup dunianya penuh orang panggil disumpah oleh Allah Taala kerana lafaz tak banyak sekali dalam Quran ingin nak menyebut bagi dia sehingga seumur hidup dia ni dia nak menghabiskan mata pelajaran untuk nak berhenti Quran ni dia tak ada masa dia jadi tak diatur, tak dirancang. Sedangkan benda-benda lain tu dia atur dia bimbing dia sakut dia berlomba tapi untuk nak berlomba, untuk nak bertewah, untuk nak badu dengan nafsu dia sendiri, lawan nafsu dia sendiri untuk mempelajari Al-Quran ni ada arah tu. Jari, bukan di zaman kita saja, bahkan zaman dulu. Beribu tahun dulu segitu pun balas tu lah. Baik, ibu bapa mu yang dihormati, semoganya Allah Ta'ala memberkati umur kita, mana yang kita dijemput oleh Allah Ta'ala untuk memari pelajari. Walaupun tak banyak, kadang-kadang seayat dua ayat tu dapat membimbing kita menuju kepada jalan yang Allah Ta'ala redha. Kita tu redha ke Allah, Allah tu redha ke kita. Jadi pendek betul-betulnya, mungkin cara besarnya Allah Ta'ala tu redha kepada kita. Tetapi dalam satu arti lagi, ahli al-mufassirin kata, orang yang tak ada nak belajar makna ayat Al-Quran ni, dia tak ada redha Tuhan. Bukan kata Tuhan tak redha ke dia, Tuhan redha dia, tapi dia tu tak ada redha ke Tuhan. Kerana Tuhan peraturan ke dianya, suruh dia belajar, tetapi dia tak belajar, mana dia tak redha lah. Dia tak redha Tuhan. Baik, pada minggu yang telah lepas, kita belajarnya hingga sampai ke ayat yang ke-12 dalam suratul Infitar ni. Kita belajar hingga sampai ayat yang ke-12. Allah Ta'ala menceritakan semua tentang malaikat-malaikat yang mana sentiasa menjaga kita. Dan semua apa kegiatan bentuk gerak geri kita, semua dicatat oleh para malaikat. Dicatat oleh malaikat semuanya. Habis dikata kiraman katibin. Kiraman katibin. Malaikat itu yang bersifat mulia, jaga sehingga kita ni tak tindih dengan batu, tak rebah tengah jalan, kadang-kadang gelecah dah pun kita tak sapa teremah kepala. Habis orang tua dulu kata malaikat sambut. Memang betul balas tu, kiraman yang orang panggil kasih sayang kesian belah kita, tak jauh kita Tuhan, atau kita mari dan Tuhan cara sampai tangan tu lah. Sampai tangan tu lah. Lepas tu katibin, semua apa kita buat akan dicatat semua. Akan dicatat. Tak ada kira kata baik ataupun jahat, semua akan dicatat di dalam apa perbuatan kita semua tu. Walaupun hatta amalan tu adalah amalan daripada hati. Amalan hati yang tidak berbentuk amalan gerak-geri dalam kehidupan lagi, tapi duk gerak dalam dada ataupun duk gerak dalam kepala kita saja pun, benda tu adalah tak lari daripada katibin, malaikat tu tanah. Habisnya ada setengah katanya dalam hati kita tak ada siapa dia boleh tahu. Dalam perut pedar kita tak ada siapa dia boleh tahu. Malaikat kita dengan Allah Ta'ala. Yo, memang betul. Tetapi Allah Ta'ala mewahyu kepada malaikat-malaikat katibin ni untuk tahu hak kita yang sepatut dia nak tahu hal ni. Untuk nak tanda. Wa'imah tanda saja ataupun tanda tu adalah tanda untuk nak mengisikan ganjaran apabila dia tu buat. Kalau dia kecek dah dalam hati dia nak buat baik, maka
perbuatan dia tu mereka tanda dan bui dah satu ganjaran ke dia. Dia tak ada buat lagi, tapi dia duk azir dalam hati dia. Duk niat dalam hati dia, kata dia nak buat. Maka tanda dah satu kebajikan. Kalaulah dia niat dalam hati dia, amalan niat dalam hati dia tu dia nak buat satu kejahatan, maka itu juga ditanda, tetapi tidak dihitung, tak ada diberi hisap apa-apa. Selengah dia tu kita terbit buat. Dibuat tu barulah jadi satu dosa, ditandakan kata dosa dan dihitung kata dosa. Yuhasibuna ala dhunubi, dihitungkan atas dosa dia. Habis orang yang niat baik, apabila dia niat dah tu boleh dah satu ganjaran. Apabila dia pergi buat pula kebaikan dia saat itu, Allah Ta'ala gandakan 10 ganda hingga sampai ke 700 ganda. Dan lagi Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi kata dia akan ganda kepada siapa-siapa dia yang dia hendak, tak kira kata hanya mana, bukan kata sekadar 700, lebih pada tu pun dia boleh ganda. Itu adalah kita panggilnya apa perbuatan yang Allah Ta'ala bui kepada malaikat ni untuk kerja dan menjaga. Habis kata janganlah kita memahami kata kehidupan kita ni kita mengasing, kita duduk sorang, kita jauh daripada orang, kita sunyi dari mana mata-mata tu tengok, kita boleh buat kejahatan. Bukan. Tak ada sunyi sikit buk. Kalau lah sunyi, benar lah hati kena dia tahu. Dalam hati pun supaya semua ditahu dan ditanda. Tu. Malam ni kita cuba tinjaukan kepada ayat yang 13 insya-Allah hingga sampai ke ayat yang ke ayat yang ke 16. 13 sampai 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Setakat tu dulu insya-Allah, kalunya malam ni. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebagai musannaf sebut tentang perkataan Allah Ta'ala di sini, iaitu yukhbiru amma yasirul abrar ilaihi minan na'im. Jadi Allah Ta'ala menceritakan khabar ke kita, kata apa segala perbuatan pekerja dan juga kedudukan orang yang buat baik saat itu akan bawa pergi kepada na'im. Na'im di sini adalah nikmat, keselamatan, kesejahteraan, kedudukan yang luar biasa bagi dia. Jadi kalau turut makna dia sungguhnya apa? Inna, sesungguh. Inna ni dengan lafaz kalimah orang panggil taukid. Kalau mengaji lughah Arabiah dia adalah harfut taukid. Jadi inna, sesungguh. Hak sebenarnya al-abrar jadi barrun daripada kalimah mufrad kata barrun, seorang orang baik, abrar orang hok baik-baik. Maksud dengan orang baik ni adalah orang yang sentiasa mengerjakan perkara yang molek, tu abrar. Baru boleh gelar kata dia tu orang bar, orang baik, orang barrun. Kita kata haji demo, kita dah sebut orang kelik haji ke. Kita haji kita kata kena haji tu. Haji demo tu haji mabrur. Dia kena tukar mabrur, ucap mabrur kepada orang yang menikah kahwin tu bukan suku. Mabrur tu lain. Mabrur tu adalah baik. Kata mu tu hajjal mabrur. Mabrur tu daripada bar. Adapun mabrur, orang baru menikah ke, orang baru boleh anak ke, kita kata mabrur. Mabrur tu keberkatan. Makna lain-lain. Adapun abrar, orang abrar ni orang belah mana? Orang abrar ni adalah orang yang sentiasa
buat kebaikan, dia tak masuk dekat kejahatan. Tu orang abrar. Duduk di atas dunia ni. Jadi Tuhan cerita ayat sebelum pada ni ayat kata semua tu aku catat, semua ada pegawai aku catat. Ada kerani, ada leka, ada pucakan cara semua. Lebih daripada CCTV lagi yang mencatat. Maka Tuhan nak ayat pula lah kata. Orang hok balas mananya, semua dalam catatan tu dicatat. Tak ada kira jahat ke baik, semua catat laku. Maka anak cucu ada yang diciptakan ni. Digelar satu golongannya ialah abrar. Abrar ni adalah orang baik. Orang tambah buat kejahatan. Suruh buat kejahatan, dia tak buat kejahatan. Mungkin dia telitah mari nak buat, tapi dia tak buat. Ini digelar kata orang bar. Habis kita tengok kata, oh orang ni zaman dulu tu tak ada dah lah Allah. Orang baik sungguh dia. Tu. Hak dia sebut kata orang baik tu. Mula tu nye dia dulu koi, Masya Allah semua. Tak ada kata duk keliding dengan orang, duk balah dengan orang, duk berkelahi dengan orang, duk penyombau dengan orang. Tak ada. Tu orang abrar. Orang abrar. Dengan ibu bapa dia, dengan apa cukup. Dia baik. Ya kadang-kadang habis Nabi kata orang ni. Kadang-kadang kita tengok depan ni, dia adalah orang baik. Dalam lingkungan pergaulan dia ni. Baik. Dia orang baik. Nampak baik. Kita kata boleh bersaing dengan orang ni. Baik. Tetapi apabila dia masuk dalam lingkung pagar rumah dia tu, dia malah lain. Ada juga orang lah tu. Kelik di rumah tu semua singa, bekai. Bekai. Tapi tu bek luar, baik. Dia tak sumpah ada orang ni kadang-kadang. Habis tu Rasulullah ajar kata, Rasulullah kata, khairu ahli. Sebaik-baik orang adalah orang yang baik kepada keluarga dia. Wa ana khairun li ahli. Dan aku adalah orang yang baik dengan keluarga aku. Ni kadang-kadang orang ni suka orang ni baik dengan orang luar baik, dengan saing, aduk saing apa baik, baiklah aku. Tapi dengan bini dia, bini nak tengok mata tak berani, bekai. Orang semua dik takut dia. Oh ni bukan. Oh ni bukan. Habis orang ni kita nak yang nak tahu lebih daripada tu, tak boleh orang ni. Orang panggil sekadar tahu di luar saja. Tapi apabila nak tahu sungguh, apabila di dalam rumah dia, kadang-kadang kita pergi di rumah dia, dia panggil dia tak ada, dia terlupa kata kita dah sekali kayak gini. Kita pergi duk makan teh, tak bunyi tepik, jekah ke anak. Kadang-kadang sebut pada anak ni dengan kata huduh-huduh. Dia kata anak bengau lah. Masa anak celaka, kata, tengok kita berhenti. Malu dia. Kerana dia di luarnya balas lain, di dalamnya balas lain. Perangai orang, dia banyak biasa. Habis, dulu Sayyidina Umar biasa kata, okay? Sayyidina Umar dia ni kata, aku rasa nak bersaing rapat dengan dia ni. Sayyidina Umar kata, mung biasa berjalan sapi dah pergi dengan dia. Oh, dia tak. Ginilah, mung teragip sapi dengan dia dulu, boleh 2-3 pagi. Lepas tu mung klik megoyak aku, kata nak saing, boleh bersaing ke tak boleh bersaing dengan orang ni. Orang panggil hok saing rapik ni. Saing rapik betul-betul. Maka dia ni hajak musafir. Orang panggil bermalam pergi. Kau jauh musafir pergi. Ni mungkin kelik dah lah. Apabila bukan kelik ni, orang panggil jalur orang ni terus baik. Ya ada lama mana jalur tu baik lah. Perangai hok itu tu. Mula-mula duk kat kita tak tahu kata tidur mengerau. Pas mari malam tidur sekali bunyi, mengerau Pak dia ni. Kita nak tidur tak jenera. Kalau tak ada sekali mungkin tak tahu. Pas kadang-kadang kerja kita nak berhenti nak makan, dia tak mau makan. Dia tak sama tu. Ideologi dan cara mikir agenda dia dengan kita tak sama. Tak sama. Nak jadi rapik, baik sangat tu nak baik. Orang panggil hok jadi rafiq. Macam sepengah Nabi Muhammad dengan Abu Bakar tu. Nak jadi gitu, payah.
Habis dia ni mai royak dengan Sayyidina Umar kata aku nak rapik jadi rafi dengan dia ni. Habis tu suruh sapir dulu. Bawa sapir sudah tu jawab pe tu boleh sendiri. Kita tak boleh royak kau boleh. Kita sendiri kalau kita nak bersaing. Duk bersaing ramai-ramai dia ni kata rapik. Kita jangan dia royak. Dia royak demo hai. Mu tak saudara rapik dengan dia tu. Punah apa dia bang? Tak punah klik kita. Pandai kita royak demo. Dia kena uri demo sebut dengan Sayyidina Umar. Teram pergi kali dengan dia tu. Cuba teragi kat nyai kali. Pergi ke Patelung tu orang tu sekali. Tengoklah hana. Lagi lepas tu boleh tahu. Kadang-kadang temu kedai kopi makan nasi ke mana? Kita semata dia cabut duit. Dia dak. Makan 4 kali pun kita semata bayar. Dia tak cabut. Ayo banyak juga orang ni baru boleh mikir lepas pada tu baru kena sungguh. Kalau dia duit tak ada tu lah, ni duit dia banyak ada kita. Tapi nampak sempit oleh kita. Tu kena mikir tu. Habisnya di antaranya nak royak kata orang yang molek ni orang yang mana Rasulullah menyifatkan kata orang yang soleh betul-betul ni, orang molek ni dia betul-betulnya dia tak ada tok mana sekali harapan tu tinggi sangat dengan orang-orang. Harapan yang tinggi besar sekalinya adalah dengan Tuhan. Habis itunya Tuhan kata dalam ayat Quran ni, innal abrar lafi na'im. Lafi masuk la dengan fi jadi lafi. Nascaya dia ni di dalam na'im, di dalam nikmat. Sini dua arti. Wa imam na'im tu adalah nikmat di dalam dunia. Na'im selagi dia adalah nikmat di dalam syurga nanti. Jadi balasan bagi orang molek ni adalah mula start jak di atas dunia lagi. Dunia, kalau tanya kata dunia ni ada ke tak bentuk jannah, bentuk syurga? Bentuk syurga dalam dunia ni. Ada, betul. Habis ulama ahli mufassirin kata syurga hakiki ni adalah syurga yang ada lepas daripada hari yub'atsun, hari bangkitan. Tapi di atas dunia ni ada dah syurga bagi orang yang ada syurga yang duduk di dalam jiwa. Malam ni kita cuba ngaji ilmu hakikat sikit. Ilmu sakut dengan hakikat, dengan hati sikit, ilmu tasawuf sikit. Hati. Orang ni bukan nanti kata kaya atau apa-apa. Berpangkat ataupun tidak berpangkat. Kadang-kadangnya sebenarnya ukurannya ada di hati. Di hati. Habis ada seorang salafus soleh dulu dia kata kalaulah raja dan anak raja dan kerabat raja tahu hati kita setara mana, nascaya fok dia tu mari belah dada kita, ambil hati kita tu pergi saling ke dia kalau boleh. Nak royak kata mana ni, nak royak jenis upamai orang salafus soleh dulu ayat kita orang yang sentiasa beribadat pada Allah Ta'ala, tekun dengan Allah Ta'ala, cinta, kasih, rindu kepada Allah Ta'ala ni, hati yang marah tu, hati. Benda ni ada dalam hati. Raja, walaupun dia jadi raja, jadi anak raja, jadi pengerai, jadi menteri, mungkin kita nampak je dia mewah, dia sedap, tapi hati ni duk gelisah kamu. Kalau raja zaman dulu boleh duduk di atas tahta, duk maku negeri, tuan kena beringat, kena upah jaga ni. Beriwan ni takut orang tu mari bunuh dia. Apa orang? Pas dia nak makan nasi, nak makan barang makan ni, kena makan lebih demo. Dia nak mana? Takut demo kacau. Duduk dalam bimbing semua. Apa syurga lah tu? Ada syurga. Sebenarnya kata duduk dalam azab tu. Duduk dalam azab, duduk dalam beringat. Duduk beringat semua. Takut. Nak pergi kau tu pun takut demo tersidi. Nak makan sini takut demo tubuh. Nak minum air sini takut demo bubuh campur air mabuk. Takutlah kau takut dibunuh oleh orang. Kelipar-kelipar bunuh demo juga.
hidup tidak ada kebahagiaan. Ni nak ayat atas nikmat kebahagiaan dunia. Habis tu salafus soleh dulu kata, kalau dia tahu orang waliullah, pokok kita orang yang beribadat hati ni tenang. Kita cuba ingat ketika kita bangun tengah malam. Kita bangun tengah malam, senyap, sunyi. Tak ada dia bangun, kita sore je bangun. Ambil semaya. Semaya boleh 2 rakaat, lepas tu duduk dia. Lepas tu boleh berdoa kepada Allah Ta'ala. Air mata bertitik. Perasa Amo nak tanya situnya perasa tu berasa walah mana? Berasa kriak ke tak? Kriak mana? Kriak pandai panggil jawab. Kriak kerana tak ada buat. Tapi orang buat ni kalau dia tak royak ada dia buat. Tapi nak royak kata orang apabila sampai tangan tu dia habis. Rasa geloh gesah, kriak, stres. Rasa tenang. Hatu nak royak kata la fi na'im. Dalam nikmat. Jadi orang yang boleh nikmat na'im di dunia ni banyak mereka. Bukan kata orang sesak saja boleh nikmat, dia kata kita orang sesak. Dah pasal ni kajak dia sesak. Orang tak ada harta, tak ada apa, ada boleh nikmat tu. Dah, orang balik kaya bersupa. Kegembiraan pun ada seperti juga. Dia duduk di atas orang. Di atas orang masing-masing. Cerita yang mana pernah dicerita oleh ulama, iaitu Syekh Imam Syaukani. Tuai kitab besar, kitab tafsir Fathul Qadir. Ia ceritanya orang seorang ni orang kaya, sedega, kaya raya. Di dapur rumah dia ni, ia taklah orang panggil sepunga bekah. Jadi sepunga forong, roti, untuk watak roti hidup panas mata. Pak roti tu untuk orang lalu jalan, orang tak ada apa nak makan, ambil roti tu. Lepas tu air. Kerana negeri Arab ni air susah masa dulu. Air dia cadai, orang tak ada air boleh ambil. Kerana dia ni ada telaga yang tak kena kering. Dia telaga negeri Arab ni, dia telaga lepas tu dia buat lubang gitu, dia sepengat umur. Dia sentiasa jamu orang. Orang ni hidup sederhana, biasa, tetapi orang kaya. Hidup sederhana, tak ada masalah apa dia. Senang bagi dia. Dia tak ada rasa senang, tak ada rasa geluh kesah apa tak. Kenapa? Dengan dia dah buat kebajikan semua tu, buat dia tenang. Supaya kita ni mari mengaji. Mari mengaji ni rasa tenang tak? Rasa segar tak angah? Belum dah ada hang tu payah tu. Ya walik kita ni acik boleh nak sudah banyak-banyak bau segar. Atau padai ni 5 enek padai dah segar lagi. Kalaulah kita abrar sungguh itu tempat berkurang. Rasa boleh duduk dalam halakah mengaji ni masa segar. Masa lega. Ni kadang-kadang kita masuk mari nak mengaji tu pun dengan tebal dah. Tebal, kacik gigi dah. Pahit dah. Kacik tu kacik dengan tebal. Bukan kata masuk mari rasa segar, rasa pendak hang tu. Tu tempat perbezaan. Habisnya kita tengok Nabi apa? Nabi Ayub. Ada tak dia biasa minta Tuhan kata, "Hey ya Rabb, isfini, sembuhlah penyakitku." Tak pernah. Tak ada. Sebab apa kalau kita baca dalam beberapa kitab tafsir, ayat Nabi Ayub sendiri, dia merasa kata dia sedap duduk dalam keadaan balas tu. Pas bukan setar, berbelah-belah tahun. Dia setengah kata 15 tahun duk sakit. Tak boleh pergi mana. Dia seni dengan duk balas tu. Seni. Jadi dia reda dengan apa hak Tuhan, bertilak dia dan dia tak ada pun apa hak ibadat dia dengan Tuhan. Tak ada kata terkacau, terkecok apa. Dah.
Tu. Sedangkan kita tengok dengan zuhir kita, kita nampak kata dia ni kena bala. Tak ada nikmat. Orang panggil, kalau orang Sia orang panggil naruk tangpin. Sebenarnya dia tak ada rasa gitu. So, yang keduanya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam dia kata Rabbis sijni ahabbu ilayya. Tuhanku, gok itu lebih kasih. Aku kasih cinta lagi duduk dalam gok lagi daripada duduk di luar gok. Buat apa Kerana fitnah besarnya Nabi Yusuf ni, dia orang tina gila. Dia jangan hak orang hak tergamak nak gila dia tu gila sungguh. Siapa dia? Kawan bini Aziz, bini-bini fok menteri-menteri semua tu. Aci bolehnya Nabi Yusuf duduk luar pada gok. Kerana nak ambil Yusuf ni buat jadi budak. Buat heret main nonok lah tu. Kerana dia jangok. Habis tu Nabi Yusuf kata, aku masuk gok ni lebih baik bagiku. Seni bagiku. Itu adalah nikmat di bilik. Habis kata, nikmat naim ni tak pasti kata kita ni makin sedap, makin lalu, segar, duduk orang panggil mewah, bukan gitu. Bukan semata-mata arti gitu. Kadang-kadang duduk dalam sansara, tetapi itu adalah bila kata nikmat juga. Habis ada satu kali Imam Syafi'i dalam manaqib Imam Syafi'i ketika dia duduk tawaf di Baitillah. Ada orang tu duduk pusing duduk tawaf baca doa, mintalah di Tuhan, ya Allah, redakanlah aku. Imam Syafi'i dia turut punggung duduk tawaf tu kan? Tawaf tu kan? Ya Allah, redakanlah aku. Ya Allah, redakanlah aku. Redakanlah aku. Suruh Tuhan reda ke dia. Kena dah lah sepatutnya. Kena. Kalau kita tengok kena dah sepatut. Kita kena minta reda di Tuhan. Kerana semua hak Tuhan berlaku, bukan hak kita. Bukan kata baju saja, semua dalam hak kita dah pakai tu pun hak Tuhan. Hak Tuhan berlaku. Mata, bulu kening, bulu romo, hak Tuhan berlaku. Minta reda. Apa dia dah minta reda? Saya takut dia bersilap. Ya Allah, redakanlah aku, redakanlah aku. Pusing. Tawaf. Dauran bidaurin. Maka Imam Syafi'i pergi tanya dia. Dia kata, ya Syekh, Syekh, apa mu duk minta reda ke Tuhan saja? Pahmu sendiri tu mu reda dak Tuhan. Nampak tak Allah? Dia duk minta di Tuhan reda ke dia, tetapi dia sendiri tu dia reda ke dak ke Tuhan? Dia sendiri tu reda ke dak Tuhan? Tu kita kena mikir sahabat Imam Syafi'i kata hari tu kata. Orang tu dengung teriak, ubek mata salah ceruk tu teriak. Kenapa? Kita reda tekah kita seni je. Tekah kita makan nasi lalu. Tekah kita gagah. Kita tak demam. Kita tak ada jadi setting. Kita tak ada jadi ulore. Dia jadi senok ni. Buat dia sejak hujan turun ni. Fok jadi ulore. Ulore ni. Senok aduh. Allah. Aku ni salah apa sangat tu. Dia kena takut. Aku semuanya jemaah tak berhenti. Mari duduk ngaji semua. Ngaji tafsir, ngaji tu. Dia sakit takut. Demo tu tak ada mengaji pun. Hadak pun tu terus. Kadang-kadang demo nego sitau terus. Duit mari pertama-tama. Orang yang pakai mulia kalau mak ke dia pula dah tu. Nego kelabu terus. Demo tu apa? Dia sitau terus. Jadi kita ni tak reda lah tu. Reda tak apa? Tak reda dengan Tuhan tu. Tuhan beri ke kita kepada ni, jadi kita situ tak reda. Sepatutnya kita kena reda. Bukan Nabi Ayub, walaupun duduk cara tu sampai kena gerak tak boleh. Reda ke Tuhan. Nabi Yunus bin Matta, duduk dalam perut ikan, tak ada pernah mengepek Tuhan.
Kata Allah, salah apa itu lalu aku ni. Mari duduk le perlu ikan ni. Ya tak ada minta kata nak terubat nak apa dak. Gelak gelemak dalam tu. Gelak malam lagi, gelak dalam laut lagi, gelak dalam perlu ikan lagi. 3 lapis gelak. Ada tak ada mengepek tu, ya Allah, apa salah aku ni lalu lah. Geno. Redha ke Tuhan tu. Habis tu kita nak sapa kepada orang panggil hayawiyatu fil haqiqah, hidupnya hakikat hati kita ni apa ya? Payah. Nak betul we jadi kita ni redha, betul-betul redha ke Tuhan. Tapi mulut kita tu nak sebut semua. Bangun pagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha menjadi Tuhanku. Tapi mulut dia duk kata, hati kita tak redha kadang-kadang. Anak kita sok ni kata lekat dah. Karena kita wi dalam 400,000. Gada jual tanah misalnya. Kalau berlaku buku lah ni. Bagi kena tak nak kita. Bau, kena cabut tu baik. Kita pun marah dia. Marah kelik kepada hakikat, iaitu kelik pada Tuhan. Kelik pada Tuhan. Murih. Allah, anak orang lain tak ada geno, hal geno anak kita je kena. Anak dia orang lain teruk lagi. Bahawa dulu-dulu itu tu buat ada geno-geno Tuhan, lepas aku je tak lepas. Tak redha dengan Allah Taala. Habis walau apa-apa pun kita ni sentiasa rasa redha dengan Allah Taala. Kena cukup-cukup redha dengan Allah Taala. Wa ilmu kita kena kerak kaki ke, kena kerak jari ke, lah ni orang jadi kecil manis ke apa. Kadang-kadang sampai ke mata buta tak bergari kecil manis, sampai ke kelabu mata-mata redha. Redha tu adalah orang abrar. Orang betul-betul nak gelar kata abrar, yang dapat dah keadaan kedudukan betul orang nak masuk syurga. Dunia ni dia duduk dalam kotak syurga dah. Orang, habis ulama ahli tafsir kata orang yang duduk dunia dalam kotak syurga dah, maka akhirat dia tu cerak orang ni duduk dalam kotak syurga. Kalau orang ni duduk di dunia ni tak tahu kata tak ada duduk dalam kotak syurga lagi, akhirat tak tahu lah. Belum tentu kata dia nak pergi boleh masuk syurga, boleh nikmat syurga ataupun apa ni azab neraka Allah Taala. Ambil Nabi ke biasa sebut suruh menyaksi orang. Orang pakat kata 10 orang. Kata orang ni orang ahli syurga. Dia duk berjalan tu tak ada mati lagi. Tu tak ada mati lagi. Orang 10 orang. Balah mana tu dia tu? Balah mana tu dia tu? Balah mana? Dia motor orang ahli syurga. Ya kan apa? Tingkah laku keadaan dia, kedudukan dia. Dia nampak hening mula lagi dah. Habis tu Nabi kata betul. Dia ni orang ni akan masuk syurga. Dunia dia tu duduk dalam keadaan tingkah laku betul orang duduk dalam syurga dah. Orang panggil gewe terubit dah. Mata cicai. Belum jadi cicai tu. Demo gila. Dia naik gewe dah walau tak jadi cicai pun. Tak itu pak kau. Demo tak ada ikat buh jari lagi. Tapi dia naik gewe dah. Walau dia jadi batu. Duduk tengah batu ramai-ramai. Tapi dia ada gewe dah. Habis tu dia mau pilih buat menjadi ikat di mata cicai tu. Begitu juga orang ni duduk di dunia ni. Dia tu nampak mirip orang panggil tu. Cak dia tu cak syurga dah. Moho hidup akal tu moho syurga dah. Perangai hidup akal tu perangai orang yang duduk dalam syurga dah. Habis Rasulullah kata orang yang banyak dalam syurga ialah husnul khuluq. Orang yang perangai molek. Bukan orang semaya banyak. Bukan orang puasa banyak. Hak tu rukau. Tapi orang perangai molek. Orang perangai molek tu betul-betul. Habis tanya, man aktsaruhum fil jannah ya Rasulullah. Siapa dia orang hak banyak sekali dalam syurga? Nabi kata husnul khuluq. Orang hak perangai molek, akhlak molek. Tak murih ke orang. Tak ada duk berdeki ke orang, tak ada duk mengupak ke orang, tak ada duk pelaga ke orang. Tak ada pergi duk bully orang.
Kita ni kat leh kadang-kadang kecek mula ada halu. Ngejek-ngejek wak mewek-mewek muka kau orang. Perasai diri dia tu. Padahal dia tu pun makhluk Tuhan juga, tapi perasai. Perasai. Tu. Tu ialah abrar. Habis tu dalam beberapa sebutan ulama dulu, bagi kita kalau nak bergaullah dengan orang abrar. Bergaul, campur gaul dengan orang abrar, dengan orang yang baik. Orang yang akhlak baik, orang yang perangai baik. Karena demon ni akan bawa kepada syurga. Dan dia akan bawa tuntun kita kepada syurga juga. Baik. Ayat yang ke-14. Wa innal fujjara lafi jahim. Iaitu orang fujar. Dan sesungguhnya al-fujjar. Fujar ni orang jahat. Masuk dalam hok tanda belaka tu. Hok mereka duk tanda. Dia ni boleh becek. Kak tu baik. Hok ni ada penyakit ke, hok ni tak ada penyakit. Hok ni lekat covid ke. Hok ni lekat apa. Becek tu baik dah. Becek. Kak tu baik. Ya ada dua tu je. Ta'wat ilmu abrar, yang keduanya fujar. Jadi fujar, orang yang mengingkarkan Tuhan, orang buat peleceh main dengan hak agama Tuhan, orang yang buat tak ada hendak mana dengan apa hak Tuhan hajar ke dia, royak ke dia tu. Mereka itu adalah lafi nascaya di dalam. Mereka itu di dalam apa? Jahim, iaitu di dalam neraka Jahannam. Mereka itu adalah di Jahannam, di dalam neraka Jahannam. Mereka yang jahat, yang perangai buruk, perangai tu yang mana Tuhan tak redha ke dia pun tak pernah nak redha ke Tuhan. Maka orang balas ni adalah duduk di jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslauna mana dia akan dibakar. Yaslau ni selah. Kalau kita kat di salah tu lah Pak Angah. Asal berkali bagi boleh bahasa Arab juga berkali. Salah. Kena ambil barang panas tok bawah, lepas tu tok benda tu letak. Baru hok panas balik bawah tu tok letak. Tu orang panggil yaslauna. Duk panas. Mana tahu dalam neraka. Yaslaunaha, mereka itu akan diselah dengan api-api neraka. Naha di sini rodome rojok kelik kepada pihak al-fujjar, orang-orang jahat, orang-orang tak berjuruh, orang hidup dunia tu pelik dah, bukan mata buta tapi hati buta, tak pandai beza hok mana baik, hok mana tak baik, hok mana boleh heret dia pergi ke syurga, hok mana boleh heret dia pergi ke neraka. Dia tak pandai beza. Semua lembu mata buta dah. Mereka itu yaslaunaha akan disalah betul-betul, diselai dengan api neraka. Dalam jahim, dalam neraka jahim tu yaumaddin, pada hari balasnya. Yauma, hari, ad-din ni adalah yaumul hisab, iaitu hari balasnya. Ai yaumul hisab wal jaza, iaitu hari hitungnya hok cara sungguh-sungguhnya. Dan hari balasnya hok cara sungguh-sungguhnya. Tu habis itu kata panggil yaumaddin. Mereka itu akan dikena, balas tulah cara dia. Habis itu ada satu kata daripada Sayyidina Umar, dia kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata zakara ma yasuru ilaihil fujjar minal jahim wal adzabul muqim. Mereka itu yang duduk dalam neraka Jahannam, masuk tak bukan neraka Jahannam, neraka jahim ni, mereka itu wal adzabul muqim. Azab tu yang sentiasa, yang sokmo-sokmo. Tak ada kata hari ni perut naik sikit ke panas, lepas tu ke turun. Kita pun rasa panas sikit ni maknanya ni dah. Ini masa panas kita ni. Jadi
Di dalam tu no ya wal azabul muqim. Azab dia tu adalah duk setara tu lah. Kita kata kalaulah 1000 Fahrenheit, maka 1000 Fahrenheit tu tak ada kata nak turun ke ataupun nak naik. Tak, duk setara tu. Kalau kita salahnya, yaslauna juga salahnya tu ke. Api dia duk setara tu semua ke. Anggap besok tak sangat salahnya. Tak suka. Mula-mula tu dengan berasak dengan apa, bola lama api setara tu, bola lama tu bola lama tu bo panas kita naik hidup selo atas tu boleh. Tetapi yaslaunaha, kata yaslauna fil jahim ni, orang yang bakar disalah dalam neraka jahim ni, iaitu azabul muqim, azab balas tu. Semua. Tak ada teralih. Ya. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka itu, mereka yang duduk dalam neraka jahim saat itu, bighaibin, iaitu dia ghaib, dia gaib ni. Gaib ni tak ada kena azab tu. Dia kata terlucuk. Sebenarnya kita mari minggu depan tak ada terlucuk itu. Tak ada. Dia kata tak ada. Tak ada main-main dengan aku, tak ada dah lah tu. Jadi apa dia kata? La yaghibuna anil azab. Dia mereka itu tak gaib. Gaib di mana yaghib, tak ada gaib terbaik daripada azab tu. Sa'atan wahidatan, walaupun satu detik pun. Wala yukhaffifu anha an azabiha. Lepas tu tak ada kata nak turun. Yukhaffif mana takhfif. Nak peringir. Kalau berat. Bahasa nampak teruk tak awet? Peringir. Tak. Tak ada peringir. Wala yujabuna ila ma yas'aluna minal maut awil rahah aw walau yawman wahidan. Nak mana Tuhan tak ada terima takwil jadi sikit habuk pun apa permintaan hok burak fok tu duk minta. Fok yang kata duk dalam jahim ni, dalam neraka. Fok fujar, fok penjahat, duk menyambung orang, duk curi, makan harta nak yatai, makan dengan haram, makan semua tu dalam jahim tu. Mayas'aluna minal maut, apa yang minta nak mati ke orang suk terik daah ni. Ya kalau kita dah atas dunia ni suk sakit mati. Tak mati. Kalau mati tu boleh break. Jadi royak kata dia tu mereka itu ghaibun. Ya gaib tak? Kerana dia mati tak pedih mati. Mati boleh 5 tahun, lepas tu hidup pula. Mari kena azab pula. Tak, bukan balas tu tak. Jadi dia tu adalah azabun muqim. Azab tu adalah tu semua. Tak ada teralih. Awir rahah. Walau yauman wahidan, ataupun boleh berehat. Ambil seorang ni kata nyanyo dia dah 150 tahun dah duduk dalam jahim saat ni tu. Pedih. Nampak teruk nak alih dia gitak di bucu lain. Gibuh dalam kotak lain. Boleh sehari kena esok masuk mula. Bukan balas tu. Sepengah orang masuk got kan kita tak. Masuk got dah lama dah sebulan duduk dalam got sore dalam gelap. Pada mu ambil waktu baik kita luar tetap. Akhir semula kan masuk pula. Jadi boleh juga tu baik. Ni tak ada jalan dah tu baik langsung. Tak ada. Jadi hari yukhaffif ataupun ghaib, nak tu baik kata bi ghaibi, nak ghaib boleh duk berhenti, duk rehat, duk relax. Serupa dengan azab-azab yang kita temu di atas dunia ni tak ada. Kita tengok sebagai kita sakit karil. Panggil besok dah sakit karil. Iya, email besok sakit karil. Dah sakit-sakit aja. Nang besok sakit karil kan? Tak esok kau? Email besok dah sakit karil meh? Tak esok? Ya perut molek lah gua ni weh. Orang sakit karil ni, besok sakit karil, orang sakit karil ni. Sakit tak ada orang nak duduk.
Dia tak hingga, duk menyangai tak hingga, duk alah tu, tak hingga lah ni, tak hingga. Makin ubat saya sakit, tak hingga. Duk tunggai pun tak hingga, menonai pun tak hingga, buat turun pala bawah pun tak hingga. Lari masuk dalam jamai pergi berak pun tak hingga, kecing tubik pun tak hingga. Tak ada orang lain tu, tak hingga. Tak hingga, tak ada orang duk. Tapi kita dunia tak ada tak hingga. Dia pergi dalam bilik hang cuca. Dia cuca apa? Masuk dalam bilik sini apa cocok cep. Duk start tak ada lepas tu je 15 hendek tu. Gini be. Mana orang air batu ni? Okey. Tak ada apa dah. Tadi tak mau okey pun sakit. Dah, tak apa dah. Satu dunia, azab yang boleh dalam dunia. So, pas kalau orang nak mati pun sakit terkapit oleh kereta. Kita biasa tengok sekali, Amor biasa tengok sekali orang kereta terbakar, tayar, pelucuk, tayar di kereta dia, lepas tu dia terkapit, dia nak tubik talih, terbakar, nyala. Dia dah hidup lagi. Dah luwek orang. Lain ni duk makan dah ni tak meh. Nyala bu. Beradu adulah. Orang nak sekoh tak berani, bawa masuk nak sekoh, pum kali. Berlaku di rumah kita ni, kokek rumah kita ni lah, royaklah kampung mana. Dum, tak berani nak masuk. Cuma duk royak je. Mucak be. Nak mucak mana lagi dia ni? Dia adalah apa ni kok ni kan? Tubik minyak. Lemak dia tubik minyak. Dia gitu lagi. Tapi ya sup mana? Sup mati. Nyak dik mati. Mati tak habis lah. Ada pun orang yang duk dijahi tak ada mati. Tu teruk. Dia kata mek we tolong we cewek pak we adalah sakit tak ada nak tolong tak leh. Tak berhenti tolong. Habis Tuhan kata tak ada ijabah. Tuhan tak ada ui jawab. Terima sahabat pun apa permintaan dia untuk nak berhenti, nak break, nak test tak ada. Itulah di antaranya. Malam ni sekadar ni dulu, insya-Allah 3 ayat lagi kita sambung pada minggu yang akan datang. Amma akhi kata aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi lika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma taqabbal minna salihal a'malana. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an wa mali'a qulubana bil Qur'an wa rabi'a qulubana bil Qur'an wahdi subulana bil Qur'an ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك